Ramai yang buat anggapan bahawa semua sakit jantung ni ada kena-mengena dengan saluran darah jantung. Jadi apabila buat angiogram atau CT scan nampak tak ada sumbat saluran darah jantung, mereka fikir diorang tak ada masalah jantung. Sebenarnya tidak, bendanya salah. Sebab ramai pesakit-pesakit muda, ramai orang-orang muda yang ada sakit jantung tetapi tak ada sumbat dalam saluran darah jantung. Diorang ni ada penyakit lemah jantung. Jom aku nak jelaskan secara mendalam hari ni. Jadi nama penyakit dia kita panggil heart failure, kegagalan jantung. Tapi istilah tu tak betul. Saya suka guna istilah lemah jantung. Sebab yang ni nampak. Okay, tengok gambar diagram ni. Yang sebelah kiri ni adalah jantung yang fungsi dia normal. Tak besar, tak bengkak, tak lemah. Korang boleh tengok dia pump darah agak kuat. Jantung yang sebelah kanan ni pula adalah jantung yang bengkak dan lemah. Kau boleh tengok ruang jantung yang merah dengan biru tu dia bengkak, dia besar, dah bulat. Lepas tu dia pump pun tak kuat. Dari secara keseluruhan dia ada dua sebab utama otot jantung tu boleh lemah atau lemah jantung. Salah satu adalah blok dalam jantung, tak cukup darah pergi otot jantung. Sumbat saluran darah jantung adalah antara sebab utama ada penyakit lemah jantung. Tetapi tak semestinya. Ramai juga orang ada heart failure, ada penyakit lemah jantung sebab dia ada penyakit di dalam otot jantung, bukan disebabkan sumbat saluran darah jantung. Jadi ada dua kategori, sama ada sumbat saluran darah jantung ataupun jantung tu lemah tetapi saluran darah jantung tak ada yang blok. Dua-dua adalah penyakit lemah jantung. Kau tengok dekat sini, yang ni adalah gambar scan jantung, gambar ekokardiogram. Yang atas dua-dua ni adalah contoh jantung yang lemah. Kau tengok bila dia pump tu tak rapat. Kau tengok otot yang ke depan, yang ke belakang dia tak rapat bila dia pump. Apabila kita dah bagi rawatan untuk lemah jantung, kau boleh nampak otot jantung tu makin kuat. Kau nampak bila dia pump tu, otot yang putih tu makin rapat bila dia pump. Ini adalah contoh kesan rawatan lemah jantung dengan ubat-ubatan. Walaupun tak ada blok dalam jantung, lepas makan ubat, otot jantung yang lemah boleh pulih kembali. Ada banyak jenis lemah jantung. Antara contoh lemah jantung adalah apabila otot jantung terlalu tebal. Apabila otot jantung terlalu tebal disebabkan masalah genetik, boleh juga dapat penyakit lemah jantung. Jadi aku nak korang ingat, banyak perbezaan antara sumbat saluran darah jantung dengan otot jantung. Tak semestinya kalau buat angiogram, kita buat scan, nampak jantung tu tak ada blok, engkau ni tak ada masalah jantung dan tak perlu makan ubat. Sebab ada penyakit jantung tu tak ada kena-mengena dengan saluran darah jantung. Otot jantung tu sendiri yang rosak. Ada juga masalah pendawaian. Kalau nak tahu secara mendalam, masalah pendawaian di dalam jantung pula, cuba korang follow, like, tengok video yang berikutnya.